Weh, ini monyet ke? Nama dia Saki muka putih atau dalam English dipanggil whiteface Saki. Dia hidup jauh dalam hutan hujan Amazon dekat Amerika Selatan, kawasan liar yang penuh misteri. Monyet ni boleh jumpa dekat negara macam Brazil, Guyana, Venezuela. Semuanya sekitar kawasan hutan hujan Amazon. Yang paling unik, rupa jantan dan betina memang lain gila. Jantan, badan hitam pekat tapi muka putih terang. Nampak macam pakai mask teater. Betina pula tak ada muka putih tu. Warna dia lebih coklat atau kelabu je. Saiz dia pula kecil je sebenarnya. Lebih kurang sebesar kucing macam dekat rumah korang tu. Tapi jangan main-main. Monyet ni pelompat profesional tau. Dia boleh melompat jauh antara dahan pokok tinggi tanpa jatuh. Hidup dia memang hampir sepenuhnya atas pokok. Jarang-jaranglah nak turun ke tanah. Menu harian dia pun menarik. Dia suka buah keras, biji benih, kacang hutan. Lepas tu dia ada gigi kuat khas untuk pecahkan kulit buah yang sangat keras. Yang best pasal Saki muka putih ni, dia jenis setia tau. Biasanya hidup berpasangan je, macam couple dalam hutan. Jantan dan betina sama-sama jaga kawasan dan jaga anak. Walaupun sekarang masih tak terancam, penerbangan hutan Amazon boleh jejaskan masa depan spesies ni. So, lain kali kalau nampak gambar monyet muka putih macam pakai topeng ni, ingat tau, itu bukan karakter dalam filem teater. Nak dengar lagi kisah haiwan yang unik? Jangan lupa follow kami.